Hai, Hai, Assalamualaikum. Shalom. Okey, Mal, kita dekat mana pagi-pagi ni? Okey Syafiq, sekarang ni kita ada di Maib A ke B, B? B, B. Maib B. Ya. Okey, kalau macam untuk pengetahuan Syafiq Ah, dan penonton di sana, sekarang ni tengah berlangsung santunan madani jualan rahmah USAS bersama komuniti Kuala Kangsar. Okey, jadi Syafiq, kalau korang semua nak tahu suasana dia macam mana, Jom. jom. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekarang saya berada dengan Timbalan Naib Chancellor Haliwan Pelajar dan Jaringan Industri iaitu Prof. Dr. Syamsul Jamili ataupun lebih mesra dikenali dengan Walid lah. So, Okay, pertama-tamanya terima kasih kepada Kelab Taha, Anda Aiman dan lain-lain. Program hari ini pada asasnya ialah kita ingin menjalankan satu program yang menyantuni komuniti, tapi dilakukan oleh USAS, dan program ini sebenarnya diketuai oleh MPM, dan MPK, Taha dan lain-lain juga bersama. Alhamdulillah. So dengan program ini kita dapat mengenali lebih dekat komuniti-komuniti yang berada di sini, dan kita juga dapat bersama-sama untuk mengenali USAS pada secara khasnya, dan dengan ini akan dapat membina satu jambatan ukhuwah Islamiah yang baik agar sama-sama dapat bertoleransi, kasih sayang, sahabatan terjalin, insyaAllah. okay, terima kasih atas sedikit anggota perkongsian daripada Walid sendiri ataupun Timbalan Naib Chancellor. Okay, dengan itu sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay, terima kasih.